Drama berjudul Neraka yang terhijab dengan 20 episod telah mula ditayangkan pada 4 Jun 2026 di saluran penstriman tonton. Skrip ditulis oleh Liza Noh dan diarahkan oleh Azri Ishar. Terbitan Global Station Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Ezani Jasni sebagai Ada, Lorenzo Irman sebagai Anas, Arfi Shah sebagai Zakwan, Kristina Rania sebagai Safarina, Lan Siru sebagai Malik. Drama ini mengisahkan Ada, seorang pelajar universiti yang terpaksa berjuang selepas wang beasiswa disalahgunakan oleh bapanya sendiri. Ada seorang gadis kampung yang baik perlu bekerja untuk menampung perbelanjaan pendidikan. Namun semua berubah apabila dia terjerumus dalam dunia elit yang dipenuhi kemewahan. Konflik mula timbul apabila Zakwan dan Anas muncul dalam hidupnya. Apakah yang berlaku? Jangan lupa menonton drama Neraka yang terhijab.